Flowers Sakit Perhimpunan. SMB. Kawasan. Jadi hari ini merupakan hari kedua, minggu kedua. Selama ni aku parking ke sini, astaga. Ada amaran ni orang parking rupanya. Ya, menunggu member. Sebagai orang yang Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita mulakan kelas, cikgu kenalkan diri dulu. Nama cikgu Fikria, boleh panggil cikgu Fik. Okay, kelebihan dia adalah biji benih boleh ditanam terus pada media penanaman. Alhamdulillah. Iya. Coba tengok. Sekejap ah. Langkah satu ke bawah, langkah dua letak. Ini betul sudah. Yang ini kosong. Ini boleh satu sama depan depan. Ini tak panjang. Ini salah. Bisa sama panjang. Besar tapi yang kecil tak baik. Kau tengok panjang. Ini kita harus panjang. Ni yang pertama. Ini kan satu kecil. Yang ini satu kan. Ada kawannya kan? Itulah. Okey. Kita masuk baru. Okey, masuk bahan kita masuk ke satu panjang yang sama saiz. Macam mana? Kalau mungkin di bawah ni kali dia masuk ah. Yang bagian itu kita ada bawahnya. So, dua ni. So, kami punya rutin hari ni saya pun buruk juga. Hari ni Zoom tengok rutin harian kami di sini. Jadi rutin kami yang pertama duduk di bilik PDP sampai dalam jam 12 begitu. Lepas tu kami just duduk. And then duduk buat sesuatu lah. buat laporan. Lepas kami buat laporan, jam 2 kami mesti pergi beli pisang. Nanti kita tengok kita pergi beli pisang sama-sama. Ya, betul. Pisang ni pelik kalau kami beli RM2 sangat-sangat lebih. Tapi beli RM1 pula tak cukup. Aduh,
lucu lah. Saya pun dilema. Saya patut beli berapa sebenarnya? Adakah 1,5? Boleh kali masuk? Sedikit kan 4. Iya, jadi Sedikit kalau setengah 1,5 2 lah. 6 lah kan dapat. Iya lah kiranya. Kalau Jogja ada Dan- cikgu yang ada yang genap, ada yang main ganti. Saya menjual janji-janji cikgu di sini. Aduh, tak besar lah tuh macam ustazah sih, pendidikan moral. Aku dia pun pelik-pelik dah tudungku. Tak kemas. Nah kan juga kan cikgu ni kan apa namanya? Mata dia ada kelas jam 12 lebih ni. Katanya Kena- boleh, saya kan dia suruh kamu ganti. Kalau dia kan ada oh, mesyuarat, dia- untuk pendidik begitu. Ada kali orang lain hidup sah. Sekolah ni kan cukup saja cikgunya. Sangat-sangat cukup ya. Tidak diperlukan orang lain. Kan? Sudah cukup. Tadi kami sudah keluar pergi beli pisang. Sekarang tunggu jam 4.50. Bukan. 5.50 untuk balik. Lama lagi. Iya, mau habis seminggu dua. Lagi sehari. Aduh, buruk tu dong. Ya, lah seminggu dua. Hari terakhir, minggu kedua. Tapi besok kami di sekolah juga, dari pagi. Bye. Annyeonghaseyo. Tentu. Ambil Azim. serta Menteri Luar Ireland, Norway dan Slovenia. Hai, Israel Azim. bagaimanapun tidak Selamat diundang. kembali Menteri ke Luar rumah. Spanyol Jose Manuel Alvarez berkata Israel tidak diundang kerana ia tidak tergolong Tadi. Pasal dah nak pil, bagilah dorang nolong bah. Begitu. Kenapa boleh cikgu? Oh, barusan aku masuk kawasan bertingkatnya ni. Kawasan bangunan baru. Itu adik aku bilang ada ya bertingkat. Soalan sebelum cikgu bertanya, soalan kamu ialah temanya perpaduan. Soalannya, berbagai manfaat diperoleh daripada semangat perpaduan yang wujud dalam kalangan rakyat Malaysia. Huraikan. Sebelum ini